Urusan dengan saya, Pak, macam mana, Pak? Urusan alhamdulillah lah, mudah lah. Mudah lah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih terus bersama dengan saya. Guys, jam menunjukkan hampir pukul 3 dan ini adalah customer yang dikatakan merah-merah sakit mata. Merah-merah buat abang aku marah. Kita bersama dengan keluarga yang bahagia. Kejap. Kau perasan tak antara lelaki yang ada kat sini ada seorang perempuan? Aku duk fikir ini adik dia, ini kakak dia. Tengok tu. Rupa-rupa siapa dia. Kejap. Assalamualaikum, Bang. Assalamualaikum. Nama dulu, Bang. Reza Ashraf. Ashraf lagi. Abang Ashraf. Anak yang pertama yang mana, Bang? Ini yang besar ni. Ini yang pertama. Ini bukan Oh, relax. Bermakna yang ni orang kesayangan dia. Ya. Alamak. Siapa nama orang kesayangan ni? Zaitun. Kau tengok kartun? Tengok kartun. Comel tak kartun? Comel tak? Cantik tak? Daripada mana ni, Abang Ashraf? Dia Jelantut. Oh, Jelantut. Oh, jauh ni daripada Jelantut. Oh, lama. Terima kasih orang Jelantut. Tapi skrin. Tadi orang Terpeluh. Sekarang orang Jelantut. Lepas tu orang Kuantan lagi. Aduhai. Saya nak tanya lah, Bang. HRV. Merah-merah sakit mata. Merah-merah belakang ni. Kenapa pilihan abang kereta ni, Bang? Ini pilihan rumah ni. Pilihan rumah? Rumah. So, saya nak tanyalah. Untuk orang rumah. Saya takut ciri-ciri yang suami bagi kakak ni. Apa yang bagus tentang HRV? Cutting dia. Cutting lah. Body shape lah. Body shape memang cukup lawa. Urusan dengan saya, Pak, macam mana? Urusan alhamdulillah lah, mudah lah. So, kita tengok dulu, guys. Daripada langit turun ke bumi. Berapa yang ada? Petrol percuma. Orang Jelantut kita. Daripada langit turun ke bumi. Cik, ada. Yang ni aku nak bagi ke anak dia yang bungsu dulu. Ni. Naik kereta mama isi minyak kereta. Kau curi kereta mama, aku isi juga minyak. Kau duduk dalam dia diam kereta mama, aku isi juga minyak. Bang, kita suruh anak-anak gelek sikit, bang, untuk seterusnya. Dek, kau gelek sikit, dek. Kau jalan ni, gelek. Laju. Cik, ada. Wow. Kita bagi untuk abang. Ini minggu pertama, bang, isi minyak kereta. Minggu yang kedua, jangan ambil duit bini, bang, ambil duit saya. Saya ulang, minggu yang ketiga bersama dengan akak, isi minyak kereta pakai duit saya. Jangan cilok-cilok duit abang, tak baik. Minggu yang keempat, semalam nak ambil kereta. Macam mana perasaan rumah ni? Malam, sebab hari ni dia ada kerja. Dia cakap settle kerja semua, kita tua gerak sebab janji pukul 2. Sebelum pukul 2.30. Jadi kita shoot lah. Oh, jadi abang dia tak mimpi dah semalam? Tak ada lah. Dia tak mimpi semalam. Dia cakap betul-betul. Tak tidur semalam. Pesanan terakhir daripada orang Jelantut kita, teman-teman rakan-rakan, ibu-ibu nak cari kereta, nak beli kereta, pesan sikit pada mereka, bang. Datang. Sebab biasanya saya rasa kalau datang ni adalah yang berkenan. Sebab pertama sekali staff yang ada ni orang cakap tak sombong, tak apalah, just semua membantu lah. Dalam proses kereta ni pun saya rasa tak sampai seminggu tak sampai. Saya datang pertama, lepas tu kita gap lama sikit sebab ada urusan kerja semua. Datang kali kedua untuk tengok kereta. Terus sign dokumen turun ni lah. Lepas tu hari ni lah. So, cek dia kan? Cek. Terima kasih untuk mereka. Jom WhatsApp segera kepada saya 012340 0034.